Pemilik bisnes yang run bisnes 9 pagi hingga 6 petang, rugi kalau anda tak pasang solar? Jom saya explain kepada anda kenapa anda kena pasang solar di shop plot anda. Premis kita banyak bergantung kepada sumber tenaga daripada TMB. Pada waktu siang kita boleh sahaja dapat tenaga direct daripada cahaya matahari dengan memasang sistem solar. Sebab kita buka aircon, kita pasang lampu, kita pasang kipas, semua load ni kita guna pada waktu siang, kita sebenarnya boleh ambil daripada cahaya matahari. Poin nombor 2, kenapa anda kena install solar di shop plot anda? Sebab anda boleh claim Green Investment Tax Allowance. Ini salah satu cara jika anda melabur dalam solar dan anda boleh dapat claim balik tax dengan kerajaan melalui GITA. Yang ketiga, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana pengiraan ringkas penggunaan bil TMB anda dan sistem solar yang anda pasang. Contoh, anda bil RM 1000 sebulan. 1000 sebulan ni kita convert lah kepada kilowatt hour, sebab kilowatt hour lah akan menterjemahkan 1000 sebulan. Katakanlah 2000 kilowatt hour sebulan. Kita pasang solar 17.62 kilowatt peak. Ini sistem paling besar. 17.6 kilowatt peak kali dengan 4 hours punya sun hour Okey, dia akan mengeluarkan 7.04 kilowatt hour per day. So, sekiranya solar kita berjalan selama 30 hari, kita akan dapat lebih kurang 2100. So, 2100 dengan penggunaan bil TMB kita sedia ada 2000 ni, dapatlah cover dengan sistem solar yang kita hanya pasang secara selco. Poin nombor 4, okey, sekiranya anda pemilik bisnes seperti saya, mesti anda terfikir kan, bila dah pasang solar, bagaimana jika anda nak berpindah kepada premis yang lain? Jangan risau, kita pasang solar ambil masa 1 hari sahaja untuk siapkan sempurna sistem daripada A to Z. So kalau nak cabut pun lebih kurang dalam masa 1 hari juga. Cuma bila kita nak pasang kat tempat baru, itu bergantung kepada premis anda yang barulah. Poin yang terakhir, jika anda pemilik bisnes yang menyokong hasrat ESG, SDG and then Green Initiative ke arah Malaysia Hijau 2050, anda mestilah berfikir tentang 3P. Profit kita ni bukan hanya untuk profit bisnes semata-mata, mestilah bertunjang kepada 3: profit, planet and people. Jadi jika anda nak pasang solar di shop plot anda, fikirkan tentang hijau and then fikirkan tentang 3P tadi dan dapat Green Investment Allowance Tax, boleh hubungi RPG Solar. Kami terus pergi ke shop plot anda.